Ulat sagu mac and cheese. Sempena pesta keamatan, sempena tua Sabah ni, tua Sabah Sarawak ni, saya pakai topi sigar. Okey. Ada special. Nak bagi korang rasa ni. Korang rasa benda ni boleh makan tak? Boleh makan tak? Apa yang bagus? Orang sini suka makan sereng. Ulat sagu. Itu boleh makan tak? Ataupun kita nak letak cheese. Kita letak kuah cheese. Ni. Korang rasa kita nak boleh makan tak? Yang pertama di dunia. Nampak ni? Ulat sagu mac and cheese. Ini kulit ni kita tak pakai dah. Kita tak pakai kulit. Kulit ni pun dah berlubang kulit ni. Kita tak pakai dah. Apa yang nak kita buat dengan kulit ni? Dengan ulat ni. Masak dia. Dia gemuk-gemuk kan. Bila makan tu lemak-lemak. Lemak-lemak. Masuk dengan cheese berlemak-lemak. Double lemak. Ni. Double lemak. Kau rasa apa sesuai kita masak dengan ulat ni?